Cara mudah untuk kira gaji jam, jom saya tunjuk. Cara ni paling simple, paling mudah dan korang tak akan ragu-ragu lagi pasal gaji kalau guna cara ni. Pertama kali, korang boleh download ataupun screenshot terlebih dahulu gaji jam chart ni untuk dijadikan rujukan. Yang kedua, korang just follow saja chart ni, ikut jumlah jam yang korang kerja. Contohnya kalau korang kerja balik pukul 7 malam bersamaan dengan 11 jam. Dan kalau korang balik pukul 10 malam bersamaan dengan 14 jam. Dan kalau korang balik pukul 12 malam bersamaan dengan 17 jam. Untuk kerja hari minggu, weekend ataupun PHOT pula, dia tak ada 1.5. Jadi korang kali je dengan jumlah yang korang dapat sama ada double ataupun triple. Contoh kan, kalau korang kerja balik pukul 5 bersamaan dengan 8 jam. 8 jam kali dengan double yang korang dapat hari minggu tu. Jadi 8 kali 2 bersamaan dengan 16 jam. Contoh lagi, kalau korang tengok dekat Kak Aku member kita ni, 2 minggu pertama dia kerja pukul 7 straight pukul 7. Jadi untuk hari balik pukul 7 tu, korang just tulis saja 11 jam dekat situ. Dan dekat sini pada 15 bulan ada satu hari weekend, iaitu dia balik pukul 7 kalilah dengan double, iaitu dia dapat 2 kali ganda, iaitu 10 jam kali dengan 2 bersamaan dengan 20 jam. Jadi korang hanya totalkan semua jumlah jam yang korang dapat tu. So dekat sini 2 minggu pertama dia dapat 152 jam. Dan untuk 2 minggu seterusnya buat perkara yang sama, campur dapatlah 166 jam kat sini. Jadi 2 minggu pertama 152 jam campur dengan 2 minggu yang kedua 166 jam. Total semua sekali dia kerja dalam masa sebulan iaitu 318 jam. Dan 318 jam yang korang kerja ni kali dengan jumlah gaji yang korang dapat. Contohnya korang dapat RM15 satu jam. 318 kali dengan RM15 satu jam bersamaan dengan 4,770 dalam masa sebulan. So saya harap video ni dapat bantu korang untuk kira gaji nanti. Oh ya, kalau korang juga berminat untuk join Oil and Gas as a freelance tapi tak tahu cara bagaimana, senang saja korang boleh pergi dekat link dekat bio. Korang boleh join channel Telegram kami. Dekat sana ada banyak panduan-panduan dan tips bagaimana untuk join dalam bidang ni. Okey, itu saja. Terima kasih.